cuba untuk menyondol Kanda daripada Rina. Weh, Kanda. Oh. Slow Rina. Kau dah sampai dah? Ready. Rina. Minta air panas tau. Start dua kali apa? Wah! Minta air panas. Asal pula aku cakap semua. Rina. Ya, Rina masa tak Noah. Stop ganggu Kanda. Okay, so ni adalah baju yang Rina akan pakai untuk pergi first date. First content. So Rina pakai simple je. Sebab tempat yang kita nak pergi ni pun tempat yang bukan tempat yang sejuk-sejuk. Bukan sejuk pastilah. Tapi tempat yang kita nak pergi ni tempat yang luar biasa. Okay, so ni adalah outfit Rina. Tada! It's just a simple outfit. Dan ni adalah outfit biasa Rina. T-shirt, cardigan, jeans. What you guys think? So Rina tinggal nak make up je. Sebenarnya Rina agak lambat ni sebab pukul 4 nak kena pick up nak kena pick up orang tu. Sekarang dah pukul 2 kot rasanya. Okay, macam mana? Korang approve tak dengan facial Rina ni? Okay, now jom kita make up. Tada! Okay, ni lah turn out makeup Rina tadi. Rina nak buat tudung flowy kat tepi macam ni, tapi dia jadi seleki. So Rina ikat belakang je lah. Okay, hi korang, welcome back to my YouTube channel Rina Point. Okay, untuk konten kali ni okay, konten ni macam ni tau. Rina dengan Kanda nak pergi rumahnya, siapa tu? Rumah Noah. Sebab Kanda nak bagi hadiah dekat Noah. Macam tu. Lepas tu kalau korang ni siapa yang tahu, tapi Rina akan tunjuk. Ni live antara Mak Noah dan Kanda. Sebab Kanda ada rebutan. Dah kena rebut dengan seorang ni dulu. Siapa nama dia? Dengan Rina. Mak boleh lawan Rina tak? Rina tu biasa-biasa bagi Mak. Rina biasa-biasa. Apa nak takut? Mesti Mak punya akan dapat hati Kanda. You akan dapat hati I nanti. Macam korang boleh nampak dekat dalam live ni, Mak Noah cuba untuk menyondol Kanda daripada Rina. Dah lah kan Rina ni after 2 tahun baru comeback. Lepas tu ada cubaan untuk memisahkan kita orang. Jadi dekat sini kita akan cuba untuk merasuah Mak Noah supaya jangan ganggu Karina. Plannya Rina ni nak masakkan lah untuk diorang. Tapi rumah Rina gas tak ada. Lepas tu apa tu? Semua benda tak ada. Garam tak ada, gula tak ada. So kalau nak beli tu semua benda kena beli. Pisau ada ke tak? Papai pemotong tak ada kat rumah. Lepas tu Rina pula bangun lewat tadi. So plannya kita akan pergi beli je lah. Makanan untuk diorang. Rina ingat Rina nak beli makanan macam rembayung. Tak tahu lah. Rina ingat Rina nak pergi beli mangkuk tingkat dulu. Sebab kononnya Rina yang masak. Boleh tak macam tu? Lepas tu sebab Rina nak masak ni asalnya macam Rina nak minta maaf lah dekat Kanda. Sebab dia bukan nama pertama yang Rina sebut untuk jadi my partner. So masakan ni macam masakan apologize, masakan permohonan maaf. Kita dapat bekas. Now kita pergi bayar and then kita pergi beli makanan. Kalau ingat Rina akan beli makanan biasa-biasa ke? Korang tengok sekejap lagi. Rina dah lambat.
Dia lambat sebab nak cari parking tadi. Bapak ramainya orang hari ni. Now Rina nak pergi restoran yang Rina makan dengan family Rina hari tu. Sebab restoran ni boleh dikatakan sedap dan dia makanan dia pun makanan-makanan kampung. Okay, thank you. Tadi Rina dah order. Rina dah ambil masak lemak itik ni. Lepas tu Rina ambil juga udang galah ni. Lepas tu Rina ambil ayam berempah sebab Rina takut Kanda tak makan yang pelik-pelik. So Rina order je lah ayam. And then Rina ada juga order salmon. Sebab nak bagi mak Noah kan. So Rina order salmon masak pedas rasanya. Harap mak Noah makan. Bye-bye. Thank you. Harap mak Noah makan dia ada suka dengan makanan yang Rina order tu. Pak ramai manusia, ya Allah. Korang kalau beg okey tak? Rina kena pilih hadiah yang gempak supaya dapat merasuah mak Noah. Jangan ganggu Syed Karina. Kau rasa beg mak Noah ni termakan tak kalau beli beg? Lawa juga kan? Beg design besar-besar macam ni sesuai untuk orang berusia. Wah. Korang rasa mak Noah semua tak pakai beg ni? Korang rasa mak Noah suka tak? Bagian dia cantik. Dia macam tak kecil sangat, tak besar sangat. So sesuai kalau mak dia nak letak macam-macam barang. Oh like this. Wow. Mak Noah boleh bawa pergi kenduri. Macam Hermes. Okay. Hadiah rasuah untuk mak Noah dah settle. Now kita pergi ambil makanan tadi, okey? Korang dah pukul 4.30 tapi makanan tak siap lagi. Oh my god, I don't know what to say. Kanda will gonna be so angry to me. Mesti dia akan tarik muka je lagi. Korang tengoklah. Sebab dia tu memang seorang yang punctual. Tu susah sikit. Weh, banyak gila. Now kita terus shoot kat Kanda. And Kanda tak boleh tahu yang Rina sebenarnya beli makanan ni. Dia kena tahu yang Rina masak. Okay, now kita dah sampai kat rumah dia. Oh. Kenapa lambat weh? Kenapa kau lambat? Tanya lagi Rina ke Kanda bawa. Kau boleh bawa. Weh Kanda. Weh Kanda. Aku masuk macam dah biasa masuk ah. Cara aku masuk macam dah biasa masuk ah. Bukan. Macam mana ni? Kau tidur tadi? Yelah, tunggu Rina lama, tahu tak? Lama ya amat sangat. Mana aku tahu. Kau nak batuk nak bercakap dengan aku sekarang? Mana? Kanda memang tak ada rambut. Kan nak pakai topi dah. Tak, nampak macam rambut. Weh, nampak apa tu? Asal kau nak hina rambut aku? Aku tahalul tau. Benda yang baik tau. Yelah, kat sana tahalul lah. Sampai sini Tahalul lah. Tojol. Apa nama buka? Tak, Kanda tahu jalan. Tak apa, buka je lah. Mana lah Tak, aku? Kanda tahu jalan. Aku mana lah Kanda mana? Alah, percayakan Kanda. Aku tak nak kacau kau. Sebenarnya aku nak buka, aku tak pandai naik kereta Honda macam mana tu kan? Dah BM kau tak futuristic kan? Ada juga. Waze. Okey dah. Type. Aku selalu type guna tangan je. Tahulah Honda je. Kanda pun minat Honda lah. Daripada dulu nak beli Honda. Okay, kita akan buat. Tahu, Rina beli. Dia kata Rina yang beli. Okay, kita akan paskan. Ini toner. Kita ambil yang toner yang light moist sikit. Kita tak ambil yang heavy moist. Sini ke? Sini. Forbidden. Macam mana cara buat dia? Tengok hitam tak? Kena keluar sampai hitam. Dah lah kalau muka berisi. Mana ada hitam? Apa benda kau ni? Kau macam mana malu aku lah? Tak boleh terima. Mana ada hitam? Leher-leher tu. Oh my god! Kejar. Sebab tadi aku baru keluar. Aku beli ni kena matahari, kenapa. Oh, dia macam ni cara buat dia? Dia basah-basah. Lagi basah, lagi bersih. Kan lelaki kan jenis ala kadar je. Kau kena faham. Betul lah.
Oh, tak suka lelaki macam tu. Aku suka lelaki. Okay, kalau aku jaga kau suka lah. Kalau aku jaga aku suka lah. Aku suka lelaki yang jaga kulit. Betul? Apa? Aku dah start jaga ni. Kau punya pasal lah. You lah. Mana tunjuklah dekat orang. Oh my god. Tunjuk kat Rina je lah. Dari mana? Macam kuda-kuda. Kau agak-agak kau Gila. Okay, korang sekarang kita on the way pergi rumah Noah. Untuk apa? Untuk Rina nak jumpa orang yang cuba cara Skandar. Nak jumpa orang cara kandang. Tahu tak siapa? Takkan goyang kot. Skandar kan suka Tak macam suka yang Malaysia. Malaysia. Dia berpengalaman. Oh, Dia Rina bukan dah try hari tu. Bukan dah. Dah kalau Nek Rina syok kat kandang macam mana? Ha, dapat tak? Dah kalau Mak Noah syok kat kandang buat macam mana? Skandar pula tak cukup seorang. Cukuplah Nenek Rina, Mak Noah. Dah kalau dia nak kandang buat macam mana? Betul cakap. On je lah. Dia kena Sana tak sampai tolong. Aku boleh bayang bau dia. wangi lah. Okay. Kau ni apa benda lah. Aku dah start pakai benda ni. Kau bawa elok boleh lah. Okay, korang lagi ya? Kau buatlah momen. Kau saja dah berapa minit? Ya, tak payahlah bercakap. Bagi aku pakai je. Aku nak tunjuk yang aku boleh pakai moisturizer. Okay, korang nampaknya perjalanan nak ke rumah Noah bukan dekat-dekat. Sejam juga ni. Yang ni kita orang banyak masa Sebab bersama. kerja. Kena sebab Bukan masa untuk kita orang berborak supaya kita orang ada untuk chemistry kenal dekat semula. Ishan dia balik kan. Sebab Kita tak borak kau kat office. Depan kamera je selalu borak. Ni Tak suka. Dia tak suka nak borak kan dah. sama aja. Sebab dia macam pakai sepatah. Borak dengan Rina pervert sikit. Oh. Macam nak tidur kot. Tak best lah position ni. Rina, elok-elok. Ya. Aku dah tahu begitu. Mana dia tengok? Dah tu macam kau tahu. Aku teka. Masa betul aku senyum. Apa rekod ni? Kau dah makan belum? Belum makan lagi. Sebab slow sikit. Boleh tak buat slow sikit? Tahu. Kau bukan dah tak makan lagi? Kau bukan dah tak makan lagi? Tak makan lagi, memang tak makan lagi lah. Bila kenapa? Saja Kau tak makan. makan lunch lagi? Tak boleh, biar tak makan. Tak boleh tak makan. Boleh. Sebab Rina Sebab kan dah tak makan lagi tau. Kenapa? Sebab Rina ada masak untuk Sebab kan dia tahu insting anda kuat. Sebab mak Noah selalu masak untuk anda kalau kita orang datang semua. Alamak, benda. masa kalau dia masak lagi macam mana? Bagi tahu tak Rina dia masak. Rina masak ni. Hai, berlawan lah. Siapa yang boleh sedap dia bilik anda. Rina masak banyak. Tak apalah. Apa masalah ni masak? Tak apa. Nanti kan dah pilih masakan Mak Noah. Mestilah masakan Mak Mat kan. Dia nak masak apa? Rina masak macam-macam. Tapi kan dah tak makan seafood kan? Dia makan seafood tak? Makan. Ni ada masak udang. Saya Makan? pandang kandang macam tu. Kenapa? Tengok kandang. Tengok Kita depan sini je. dah. Kau dah makan udang? Okay. Ikan? Okay. Salmon makan? Okay. Katakan dia alergi seafood. Makan je. Itik? Kan. Makan? Okay. Betul kau tak makan tak siap? Ya, makan. Aku jenis boleh makan. Cuma dia ada je side effect semua benda. Tapi buat tak tahulah. Ada ubat kan. So kau dah sanggup lah kena side effect demi masakan Rina. Ha? Hai, kau dah tanya soalan biasa tu pun. Tak, dia rasa macam awkward lah. Apa sangat tak bercakap. Kau faham tak rasa awkward tu je ni? Rasa awkward yang macam kita lama tak bercakap. Yang ni bila-bila bercakap dia rasa macam Dia jawab apa macam tu? dia macam kena tunggu mood tu tak sampai kan. Mood tak sampai. Mood macam kau faham tak? Kita lama tak bercakap. Kau tak ada mood ke? Bukan tak ada mood. Kau faham tak? Kita lama tak berdialog bersama. Berdialog pun untuk konten macam sekejap berapa minit semua benda kan. Oh, okay, Ini tiba-tiba nak starting balik kan. Dia macam macam tu. Kau faham tak?
Weh, lebat gila. Betul lebat gila tekan 100. Bawa slow je lah. Hati-hati. Oh. Slow Rina. Cepat. Rina. Banjir dia tepi ni. Banjir weh. Mak engkau pergi Putrajaya. Aduh. Kenapa mak engkau pergi Putrajaya? Nak mak kau. Manalah aku tahu. Tapi dia kata malam sikit Aku kata ada apa-apa yang balik lambat. Cakap gitu. Engkau cakap dengan mak engkau jangan balik lambat. Kau cakap suruh mak kau time jaga sikit. Jaga apa? Kau time tu kau time. Pasal. Kau time tu kau time. Tahu? Betul lah tu. Ya, aku tahu lah. Apa dia? Ya. Dia tanya Aslah. Tahu tak kau time tu apa? Tak, Muhammad. Tepati masa. Yelah, masa lah. Aku apa? Ha? Aku kalau 2 kali superstar apa? Banjir! Rina! Itu dah sampai dah. Ready. Rina. Itu air panas tau. Superstar 2 kali apa? Wah. Ini air panas. Asal pula aku cakap lembut. Dua kali. Ada dah lah aku tunggu rumah. Asal aku cakap lembut. Kadang Slow sikit. Lagi 4 minit. Asal 4 minit dia? Dah, itu bukan rumah dia. Lagi masuk kiri ni. Sini. Sikit. Dah masuk dah? Kiri. Masuk. Aduh, asal aku cakap. Saya panas tau. Kau tahu tak tu dah kandal dengan skandal dia? Panas tau. I'm not a scandal. Pen aku elok kan? Tak, aku tengah fikir. Asal aku cakap macam tu. Aku tengah fikir je. Kenapa? Macam tu lah nada kau biasanya. Air panas tu. Itu air panas. Dia macam aku tanya Pen, kandal tu benda apa? Kau yang tu air panas tu. Kau suara maco Macam je. geli orang semua ni. Tak nak orang. Kenapa kena? Selagi kau langgar tu. Tak, asal aku jadi macam tu. Relax dah lah. Pasal aku dah selesa dengan kau. Habis dengan kau. Bahayanya. Biar aku catch feeling nanti. Catch feeling lah. Kau ingat kau catch feeling aku on lah. Bonggo. Tahu. Ya ke tak on? Ya tahu. Tak boleh. Ya ke tak on? Straight. Apa buat kampung? Kekaran kita dah sampai. Tu sungai. Kekaran kita. Kau yang panas tau. Tak Kau ya. kan macam mana nak ada tadi? Tapi so gila. Kan nak tolong lah. Kau cakap macam mana? Kau geli aku rasa macam. Dia macam remah sikit lah. Asal aku tiba-tiba boleh cakap macam tu kan? Cuba mungkin aku balik daripada sana dia macam tak ubah lagi vibe aku tu kot. Buat apa? Sebab kan bila kat sana kita jaga kata-kata kita, kita Okey. jaga semua tutur bicara kita. Kalau macam terlupa tadi terlupa. Aku lupa diri aku yang dulu. Okay. Aku turun yang sekarang ke tak yang dulu? Tak tahu, natural je lah. Nanti dah susah. Oh pula lah. Maksudnya cuba untuk cover garang, jadi garang kan? Cuba asal. tak cuba cover untuk jadi yang bukan yang dulu. Yang dulu maksudnya? Yang kasar-kasar. Oh, yang- okey, faham. Yang tu cuba tapi yalah nak buat macam mana. Okay, biarkan kandang macam tu. Sekarang kita dah sampai dekat rumah Noah. Korang nampaknya rumah Noah tak ada orang, tinggal kandang dengan Rina je. Rina. Kenapa? Noah Rina. Rina rindu lah. Rindu lagi. Duduk. Ayah burung-burung Noah. Weh boy, ada rumah Noah. Dia pula. Biar aku dah lama tak. Tak. Ingat bela ayam je, bela burung korang. Ya, boleh burung. Kan Ya. masuk kampung? Dah biasa Tak, juga. basah. Tu, basah. Kan dah start spoken dengan aku. Rina tak boleh lah kandang ni. Macam mana aku nak buat? Basah. Itu basah. Ya, tahu. Masalahnya mak dia dekat Putrajaya lagi. Ya, mak dia malam sikit baru sampai. Lepas tu kita nak buat apa kat sini? Manalah aku tahu. Kau plan macam mana dengan Noah ni? Aku dah plan, tapi kau biasalah bila Noah ni bila cakap dengan dia bukan dia ingat. Satu perkara pun tak ingat. Lepas tu aku kena call dia semula ni. Nampak tak kakak? Nak tahu kenapa kena hisap beg? Tak nyamuk. Nyamuk? Rina tak okey, takut Rina tak okey dengan nyamuk. Salah dah biasa.
You dah biasa. Cakap asal kampung. You rasa kampung. Santai lah. Tu duk cakap you orang putih selalu semua benda tu. Kau ada ni? Ya tu. Dia rasa lagi best kalau duduk kereta lah. Apa kata kalau Rina duduk kereta kena duduk sini? Kadang pun rasa macam tu. Bila kita dua macam ni tak panas. Tak Nak pula burung-burung tengok. Lagipun ni kawasan kampung. Ya, ikan-ikan tengok. Tak, lagipun ni kawasan kampung. Jiran-jiran tengok. Tak apalah. Rina pergi dalam kereta. Kan dah duduk sini. Tak apa. Tak apa. Tak apa kita tinggal kena seorang. Tak apa. Kan dah duduk kereta Rina duduk sini. Okey juga. Dia Pergi duduk lah. sini. Boleh? Kan duduk kereta. Sebab kunci kereta. Kan, tak manis kan? Tak manis. Okey. Macam mana kalau Rina pernah nak duduk kereta? Kita tukar. Banyak rupanya kursi ni basah. Korang disebabkan Noah dan ibunya lambat lagi. So Rina dengan Kanda plan nak set up. Saya tak makan. Set up makan And tu. then bila diorang balik, and then Macam surprise. diorang boleh terus untuk makan. Tak tahu cukup ke tak makanan tu. Kau buat Nak banyak? berapa orang? Tak tahulah. Tak tahulah. So Kanda akan tolong Rina set up. Agak main. Noah! Daripada tadi Noah. Just like Noah. Yeah, I want to be like Noah. Betul lah. Saya masuk rumah dulu sekejap. Apa? Boleh? Lah, kenapa? Kau jadikan ada kes kecurian dalam tudung kau tau. Tak, mak Kanda juga. Oh, Sama juga. Kan girlfriend Kanda. Boleh lah rumah Kanda juga. Cuba tengok ada toilet tak? Tak tahan ni. Jangan. Ambil toilet luar lah. Jom, berikut Kanda. Kanda tunjuk. Bawa toilet luar. Cepatlah toilet luar boleh. Ada? Ya ni. Risau je kau ni. Ada toilet luar. Okey, jagi. Kemah halu. Ada toilet luar tu. Aku dah tak tahu selok-belok rumah Noah ni. Jagi Kanda bawa. Oh, benda ni. Jadi Kanda apa-apa kan Rina. Astaghfirullahaladzim. Apa Rina cakap macam tu? Okey, jap. Rina pergi ambil makanan. Banyak ah. Dah lari plan. Banyak ah. Taklah. Tak tahulah. 5 lauk ke? Ke 4 lauk? Dua-dua plastik putih tu. Ya, Rina dah lah yang belikan DIY. Kenapa? Plastik putih je weh. Rina dah lah belikan hadiah tu. Mak Noah. Aduh. Tu je. Ada aku tak beli ke? Apa? Hadiah Kanda nantilah. Sepenuh 800k. Ui. Sejenak kalau dapat ni lelaki korang suruh je dia buat kerja. Korang jangan buat kerja pun. Harapkan dah makan. Kau dah lama memilih makanan. Tak makan. Kau bawa stand lah. Serius ah? Wih, serius ah? Ya je kau tu. Macam sedap. Udang galah. Kau beli kan? Ha? Aku masak lah. Tipu lah, takkan kau buat selawar-lawar macam ni? Lawa mana? Tak cantik, presentation dia cantik. Itu kalau tak ada usuk je. Kau beli kan? Yo. Kau beli kan? Aku masak. Kau jangan nak bohong ah. Kau kalau Noah kau boleh tipu. Sekarang Aku tak boleh tipu tau. Berapa lawak? 1, 2, 3, 4, 5. Nasi? Kita. Nasi Nasi 3 je. Tak apa, Rumah Noah ada, rumah Noah. Tak boleh beli kat bawah lagi. Oh ya. Kan lagi beli lah. Dah. Kat sini ada Jom. ayam berempah. Mana? Sambut birthday. Rokok Noah. Tak, ini Dia kan kacau. kau bawa kan? Kan dah itik masuk lemak. Boleh. Boleh ah? Boleh kan boleh makan. Ini salmon masak pedas. Udang galah, udang masak merah. Nice. Noah tunggu budak-budak tu datang. Dia kena merokok ke? Santai lah. It's not good bro. Tak isap lah. Bro, it's not good for your health. Support. Rina! Noah ni, Rina. Noah ni. Bye. Kau pakai baju ni yang selalu kan. Kalau last sikit pakai baju ni.
Aslah aku ada masak untuk korang. Ya, Rina masak untuk Noah. Rina, betul ke? Ya. Betul. Rina asal jadi orang kampung. Aslah. Aku ingat Mak Noah tadi. Aku jadi Mak Noah lagi. Aku dah. Tadi aku Aslah sejak kau dengan Noah ni macam ni sekarang. Tadi aku dah berkebun. Noah, dia sanggup tukar identiti dia demi kau Noah. Sebab tu lah Aslah comel. Apa? Aslah comel. Kira memang betul-betul patah. Ya. Okay, nampaknya konten kita ditonton secara live oleh budak-budak kat belakang. Noah ni dah segan lah. Suruhlah balik. Hei! Hei! Kau tunggu maghrib. Kenapa? Abang Noah imam ke? Ya Allah, Alhamdulillah. Sebab itulah pakai Imam Aslah. Okay, maksud. Tapi kena ingat, kalau dalam konten tu Imam Rina tu. Di belakang kamera. Mana Mak Noah ni? Rina dah beli hadiah untuk dia. Sumpah lah. Ya. Tanda. Mak Noah pergi Putrajaya pula tiba-tiba. Selalu hari Minggu tak nak keluar pun. pegang. Rina beli hadiah. Tu nak rasuah. Jangan ganggu kandang. Dia kan nak ngorak kandang kan? Mana boleh? Sebenarnya dah lama dah. Apa? Dah lama Kanda skandal Mak Noah. Iya ke? Okay, tak apa. Setiap hari ni dia orang tak akan skandal lagi dah. Yakin kamu? Yakin. Jom rasa air tangan Rina. Kok Rina. kamu ngokok. Itu bukan surat aku. Sudah Rina. Korang mesti salah satu 3 surat. Ya, sebab apa? Sebab ayat yang kok aku mau kok tu memang kok Rina je selalu. Itu Echa. Tolong jauh sikit. Bau rambut aku kuat sangat. Kalau bau rambut aku pergi mana ni? Kau lah tak ada rambut. Tahu. Aku pergi lah. Korang mesti lapar kan? Oi, lapar. Betul. Kami lapar. Makan-makan air tangan Rina. Wish, cuma Rina masak. Ya, nak stir. Bukalah. I masak udang galah for you guys. Muhammad. Tengok lah Muhammad ni. Kau tak Rina buat udang garang dulu. Udang garang kau. Wait, Kana yang buat, sumpah. Alah, dia tak akan marah kalau aku buat. Mana Amri? Ambil kat dalam. Amri dan Harry. Lobster, udang, ayam masak merah. Memang Rina masak semua? Itik tak? Itik tak makan? Kau tak pakai itik. Tak apa, ambil kuah je lah. Ini bukan lobster, ni udang galah. Macam Ni ayam kurang lah Noah, lauk ayam dia. Noah. Macam kurang lah lauk dia, kita sembelih pangah lagi. Buat tambah-tambah. Kau pangah siapa pangah ayam dia lah. Dia ada Tak 3 anak. tahu. Dia ada 3 anak. Gemoy, Cici dengan Panjang. Cici dengan Panjang. Ada lauk tak dekat dalam rumah kau Aku Noah? tak ada. Sini. Ni. You dekat mana ni? I datang rumah you tak ada kat rumah. You keluar dengan siapa? Dekat Putrajaya. You dah kacau shock sekarang sampai keluar bandar sekarang ni. Elok-elok duduk kampung sampai keluar bandar sekarang Nak datang lah. Kenapa tak cakap dulu? I dah cakap dekat anak you yang I nak datang. Kenapa you keluar? You tak apa. You semenjak dah famous sekarang ni. You dah pakai spek hitam sekarang ni. You dah keluar pergi mall lah sekarang You cemburu ke? Tak. I bawa seorang ni. Seorang ni dia macam nak try I. You okey ke? Lepas tu kenapa tak ambil dia je? Kenapa nak ambil I pula? Sebab I nak tunjuk dekat you. Kalau you approve, I okey je. Itulah lain kali cakap awal-awal. Alah, you pun dah lupa. Manalah I tahu. You pun dah lupakan I semenjak ada anak angkat baru ni. Maklum sajalah. Dah muda sangat kan. Itu lupa tu. Ya. Bila you balik pukul apa? Nak lagi sekarang kat mana? Tak, sekarang ni kat rumah you lah ni. Tengah bercakap dengan anak you. Oh, ya kan. Lepas tu, I tak tahu dah nak balik pukul berapa. Ni I nak cakap ni ada perempuan yang nak dia rasa you ni pesaing dia nak cakap dengan you. Siapa dia? Cakap ah. Rina. Mak dia dah masak untuk mak. Hello Acik. Hello. Apa Acik? Hello you. Lagi apa? Auntie So. Tak payah aku cakap jangan kacau kanda dah. Acik jangan kacau kanda tau. Kalau I nak kacau, Stop ganggu kanda. kalau I nak ganggu juga, macam mana? Boleh tak boleh? Acik, I ada barang baik untuk you. Confirm you tak akan ingat kanda dah.
Mana boleh. I dah kenal kamu tu lama dah. Bertahun dah kenal. Bertahun. I pun almost 3 tahun tau. Dia 6 tahun dah kenal aku. 6 tahun. You baru tahu kenal kanda. Mana boleh lawan. Kau tahu tak, aku dah lama aim dia tau. It's okay, it's okay. Kalau you nak tahu masa I ada suami lagi. Oh my god, kuatnya you ni. Okay, tak apa. You tengok dulu barang I nak bagi you Boleh nanti kita tengok ya. Nanti dia nak bagi you barang. I pun tak tahu dia nak rasa apa. Tapi I dah cakap hidup mati hanya untuk you seorang je. I tak makan rasuah lah. Ya, yeah. Okay. Oh my god. You balik elok-elok, okay? I love you. I love you too. Kanda kabur muka. Rina kabur muka, Rina. Bye. Take care. Umur apa kan? Makan. Nuh nak aku sini Kanda. Kanda tak boleh sini. Oh ya. Makan Nuh habis je. Habis apa? Jom. Habis jom. Habis. Ini apa? Lain diri. Kanda nak apa dulu? Ini apa? Udang galah. Udang galah. Aslah. Tak sikit nak itik. Aslah nak ni. Tak, ini bukan Aslah. Tolong dalam konten ni bukan Aslah. Ni mak kau. Oh, mak. Bila mak kau faham Mak kena, Nak itik. mak kena ambil sendiri. Oh ya. Weh, ye ni. Tapi besar sama. Ambil je. Tapi udang sama Tapi je. selalu aku jumpa mak kau, mesti aku boleh salam mak kau. Hah, kenapa salam mak dia? Aku boleh salam mak dia kan? Boleh. Oh, Bob. Ai. Cepatlah makan. Mak kau kan? Apa masalahnya? Nuh, I tangan Rina tau ni. Aslah. Eish. Mak. Jangan. Mak, jangan. Jangan mak. Kali ni salam tak boleh, mak. Sebelum ni boleh. Sekali ni tak boleh. Tak setuju ke dapat bapak baru? Tak setuju ke? Bukan tak setuju, tapi kali ni tak boleh. Kenapa tak? Tunggu esok lah esok. Tunggu esok. Tapi jujur cakap, Noah memang makan berempat je. Tengok tak? Apa? Memang makan berempat, tak fikir pasal orang lain dah. Makan berempat je. Sabar Nuh, sabar. Tak, sebab aku tak makan lagi. Oh. Sedapnya. Nuh rasa sedap tak I tangan Rina? Tu dulu nak rasa ni sabarlah. Ambil lauk dulu. Ni ada lagi ni. Takkan mak kau tak masak? Sedap, Ni approve. kan ni kan Tenggiri. salmon gila. Salmon kayunya. Salmon masak pedas. Mak kau tak masak hari ni? Well, Mak kau tak masak hari ni? Mak tak masak Tak, hari ni. mak tak masak hari ni. boleh lawan tak Cik Som? Kalau Cik Som ni boleh lawan. Kalau Cik Som ni. Kau mana rendahkan Cik Som ni? Kalau Cik Som ni boleh. Cik Som boleh. Cuma jangan itu bawa alien je. Bawa alien memang tak lawan lah alien. Kalau bawa alien tak boleh lawan. Nak pula makan lapang balik. Memang. Makan Riz ni. Ui, semua Rina. Semua Weh, alien. Makan, lapar. Ha, macam mana ni lapar ni? Makan, lapar. Bayar. Tiada duit. Tak ada duit. Bayar. Oh, ini bayar. Bayar. Mana boleh Ni makan? mana-mana bisnes. Makan. Jom makan Nak ni. cepat lah rasanya. Yelah. Kan Rina masak ni. Entahnya. Nak makan lah ni. Dah kau buat nuang. Ni nasi lemak kita rasa ni dulu. Kan? Tu ada nasi. Tu nasi. Mana nasi? Tu nasi kat bubur. Ui, Nasi ikan bubur? ikan Tak, salmon. bubur betul. Salmon ber. Ini bubur ke? Bubur. Sini ada salmon tak sungai sini? Nasi lah kau ni. Bubur pula. Lapar. Lapar. Makan. Bagi Harry makan lemak. Harry suka ayam masak lemak kan? Ni ayam masak lemak. Itik. Tak Ayam. pakai itik ah? Tak. Tu itik tu. Itu yang satu lagi tu. Bahaya sikit. Tak payah. Kau tak payah nak tipu aku. Dia sudahnya air tangan aku. Aku ingat aku seorang je orang pelik-pelik sekali. Nuh, macam mana Jangan air tangan pelik. Rina? Ui, sumpah sedap gila. Approve tak? Okay. Ui, ni kalau mak aku makan, sumpah. Esok mesti suruh Rina masak lagi. Ya ke? Serius. Dia tinggalkan dah. Ni confirm tinggalkan dah. Betul. Aku boleh tahu. Kan mak kan? Betul. Sebab mak tak boleh masak kan? Mak pandai masak lah. Malas Mana? dia. Abang tak rasa lagi. Nak apa? Nak udang. Hah? Itu salmon. Ya, salmon. Tu mak kau tu. Kan. Mak kau pergi food fest dah. Hmm. Mak kau dah kaki food fest sekarang kau bayar. Aku tunggu takut mak kau join food fest lagi. Bukan. Aku tahu sebab apa nak pergi. Tak orang gambar dia tu. Apa? Pergi test market. Dia kata market. Sedapnya. Apa sedap? Macam mana masak lemak? Sedap. Kadang makan itik. Entah ada terkejut kat aku. Biasanya kadang kan benda pelik-pelik kan tak boleh. Makannya
Aku rasa. Sebab aku pernah makan itik sekali. Dia rasa okey, dia boleh terima. Nah. Asal tak bagi aku letak kat Mana nasi Amri? dia rasa liat-liat sikit. Tapi sedap. First time makan ni. Kalau tak okey, letak kat aku punya nasi. Okey tak? Okey. Macam daging. Tak suka bau dia. Muka dia terus Bawa lagu anak kampung. Sikit tak makan. lagu bukan main Tak okey ke? aku anak kampung. Rasa macam daging ah. Ya kampung tu Fahil dia kaya. Ni sedap kuah dia. Ambil. Tapi salmon ni lagi sedap. Weh, salmon aku first time makan tu. Saya memang masak pedas, asal pedas. Tak pernah makan. Sumpah. Tapi memang sedap. Kena Salmon. mancing tak ada ikan salmon ke? Salmon import bro. Mana ada ke sungai kita? Ada je lah, kau bawa je lah nanti. Oi, kau bawa je lah nanti. Ada je salmon nanti, kau bawa je. Okey. So Rina, Boleh. Kopi lah. Kepala dia buat besar, boleh makan ke kepala dia? Boleh. Kau ambil kepala. Boleh. Pada asal kau macam ni ah? Gentle. dia baik Habis lah. tadi aku gentle, kau tak ada pula cakap aku gentle. Ni aku cakap kau, air panas. Kau potong kepala dia Dia. Okey. Potong kepala dia. Lainnya. Aku ingat aku seorang je lain. Lain kau tu. Orang dia. Orang cepat cair lah dengan perempuan. Noah lain je. Nak cakap dengan Rina? Kanda sihat je. Ni nak cakap dengan Rina ke cakap dengan Kanda ni? Alah-alah tu dah cakap dengan Kanda lah tanya kau apa. Kanda sihat, alhamdulillah. Tak cakap dengan Rina boleh tak? Cik cakap dengan Rina. Dia kita orang tengah shoot, tapi lah mak lagi penting pada shoot. Sekejap Kalau shoot tak apalah. Lepas tu sekejap lagi boleh lagi Rina call semula mak. Boleh Sekejap lagi dalam 5 minit lagi. Tak apalah, tak mungkin Rina tu kau balik makcik dia. Oh tak mungkin. Oh tak. Dia memang takkan call lah. Tapi tak apa, kalau dia tak call mak nanti Kanda call Okey. Sekejap. Bawah 10. Okay, Nuar Rina nak tanya. Berapa Nuar rate Rina punya makanan tadi? Penat lelah Rina. 9/10. 9/10 je? Ya. Kenapa? Noh jenis jujur. Kalau macam Noh kata sedap, Noh cakap sedap. Kalau Noh tak cakap kalau tak sedap tak sedap. Kalau 9/10 tu sebab kan ada satu-satu benda yang Noh tak suka. Apa yang Nuar tak suka? Satu. Boleh keluar frame kot yang belakang. Boleh keluar frame kot yang belakang tu. Kenapa Nuar tak bagi 10/10? Alah, kejap je nak tanya rate je pun. Alah, tanya rate je pun. Nuar, apa ni? Woi! Apa ni? Kenapa? Sebab satu mungkin tak cukup air. Air sebab nak beli tadi tu. Tak cukup air? Apa kata air dengan masakan Rina? Tak komplit lah. Nina nak jamu makan kena lah ada air. Kalau makan tanpa air kan tercekik. Oh, jadi satu tu sebab tak adanya Sebab air tak lah. ada air. Kalau makanan saja 10/10 lah. Sebab kalau Rina bawa air, okey lah. Tapi dah okey je sebab dah ada air lembu. Sumpah ini paling gede. Nuar bijak je. Okay, terima kasih Nuar. Sila kau rate berapa makanan aku? Untuk Asla rate dia per berapa? Per 10 je. Asla rate 8. 10 je? Lagi rendah. Kenapa? Ya ke? Nuar berapa? Nuar 9. Sebab 2 Nuah 9. Kenapa, Mak? Yang satu tu I love you. Mak kenapa bukan 10/10 Mak? sebab lagi 2 tu tanpa som corner. Kalau ada dia jadi 10/10. Oh. Yang mana favourite kau? Yang mana favourite kau? Yang udang sambal tu. Udang Mana sambal dah lah. habis dah? Bukan udang galah? Bukan. Udang galah tu sedap tapi dia terlalu tebal. Lagi dua tak ada. So tak ada song corner. Tak ada som corner. Kalau tak ada song corner tak apa. Ada syom kan. Cium kau. Cium. Pelik-pelik. Ada Risau siom corner. Syom corner. Yang Kalau ni yang baru Kanda? nak makan ni. Tak beda rasa. Apa dia? Kalau Kanda punya favourite? Ikan salmon. Tak apa. Ikan salmon. Kanda suka salmon lah. Ikan salmon. Betul Kanda bagi 9. 9/10. Mana satunya?
Kadang satunya sebab air. Air tak cukup. Kalau air Kenapa alasan Nuah? Kalau Kalau air air cukup. cukup, I love you. Tak ada kalau orang lain buat kena, tiba-tiba Nuah buat macam tak kena. Bila Nuah buat, dia macam benda tu tak sama. Jadi disebabkan mak Nuah tak ada, so Rina rasa Rina akan pas hadiah tu dekat Nuah je kot. Boleh tak masa tu? Ni sumpah aku Nuah, aku pas hadiah tu dekat kau Sumpah je lah. aku jack kau. Sebab tak nak nampak kamera tadi Nuah buat apa belakang Aslah. Nampak? Dia buat macam ni kat belakang Aslah tadi. Tolong ah. Nuah sakit. Tak suka je. Nuah sakitnya hati Rina. Bukan masalah tak suka, bukan masalah tak suka. Masalahnya macam itu bukan diri kau. Kau tak pernah macam ni tau. Biarlah, ni lah diri dia maknanya. Dia bukan diri dia ni. Dengan korang takkanlah nak gelenyah. Tanya. Tak faham lah Kanda ni. Kanda. Kadang belakang kawan pun gelenyah je. Lelaki Perempuan yang tepat mampu membuka sesuatu yang baru daripada lelaki, perangai baru. Yeah. Ni kalau kau suruh dia buka macam dia tu. Lah yang dibuka nanti. Pakai Rina tak dapat jumpa Mak Nuah. Nuah dah tolong paskan Okey. dekat Cik Som. Okey. Lepas tu Woni Cik Som Macam corner. Lepas Macam tu- corner aku bagi tahu nama. Kau tadi becong kau ni sebut cium corner tadi kau dengar ni. Lepas tu Woni Cium corner? Mana dia? Cium corner? Wah. You. Woni Cik Som cakap dia Wah, lagu kau Kanda. sampai 3 mat kena pasang 3 mat kau nak. Woni Cik Som jangan ganggu Kanda tau. Nah. Ni barang rasuah ni. Jangan ganggu kadang-kadang. So, nanti nak tengok reaction. Dia tolong rakam sekali. Rina nak tengok. Apa reaction? Kau tengok reaction mak kau. Mak aku dia sekarang pandai reaction lah. Reaction tu apa? Macam reaction ni ke penggerakan dia kita bagi. Oh dia dah overreact. Oh, beri lah. Nak boleh buka aku? Jangan tengok. So nanti Nuah rakam tau reaction Mak Nuah. Lepas tu bagi dekat Rina. Okay. Cakap apa orang bagi? Terima kasih. Kalau boleh, bagilah lagi. Betul lah, Mak Noah senang cakap macam tu. Betul. Tak tengok lagi. Wow, makan satu Rina. Macam siapa? Am dia? Mak ingat Rina ada kat tempat soto. Rina datang sini. Mak di sana. Rina datang mamak. Oi, sedap oi. Sedap betul lah sampai habis Wah, kalau tak beli rugi. Tinggal kuah lah sekarang ni. Beg apa tu? Hai, bagi Hin baru nak cakap. Tadi rasa lain tu. Ni lah Rina bagi semalam. Rina bagi semua. Yo, ni kalau tak tegur ni sampai esok video ni. Duk cakap pasal soto je ni. Ingat soto je. Tak ingat. Buka. Tengok apa? Wow. Wow. Buka lagi. Rina datang sini, mak pergi sotom. Buka lagi. Buka tengok. Hai, nampak macam dah buka je ni. Tak buka lagi. Macam ni dah semalam. Macam mana boleh tahu semalam ni? Katakan tengok Okey. Kan? Iya. Woi, memang siap ada revenge semua. Makan soto terus dapat beg. Cakaplah terima kasih ke apa orang bagi. Terima kasih. Habis beg-beg kena soto terus. Banyak-banyaklah Rina bagi beg kat mak. Mana? Cakaplah terima kasih muat rezeki ke ya Allah. Macam ni lah. Terima kasih banyak-banyak. Moga dimurah rezeki, dipanjangkan umur. Kalau dipanjangkan umur ke depan bagi lagi ya. Amin. Okay, thank you Rina. Bye-bye. Bye-bye Rina.